Tahun ni 2026, sedar tak sedar dah 17 tahun dah, saudara. Saudara ni dia grow daripada a circle of friend, semangat brotherhood, semangat setia kawan, daripada 2009 sampailah hari ni. Tak perlu kawan kau jalani sendiri. Lawanmu pasti kau tebas mati dengan sermo, sermo, sermo. Sermo sempre. Daripada apa yang saya tanya pada senior-senior, ia ditubuhkan pada tahun 2009. Dia started as a group ride untuk pergi minum-minum kopi je. Lepak, chill, di kalangan kawan, buat group ride. Menjaga diri kular tanpa mersa. Tangismu tertahan dan tak mendobrak. Walau tak murni kau berani berseria. Dan daripada breakfast ride ni, daripada Subang dia terus jadi Damansara terus Selangor and jadi Mother Chapter. Agak laju kan? Aku saya ke depan lah. Bawa cara. Bawa cara. Barulah baik ke? Angin apa? Kalau ni. Tapi boleh datang walaupun panas. Nak beritahu harga dia sangat harga kampung. I respect juga. Just balik kita ke sini lagi. Itu lebih je. Kau lebih nak rumah. Habis sikit lagi. Ramo dah cucur ni si. Mau 2 jam lagi ni. Ramo dah cucuk sana nanti. Tak, kau tak. Ramo cucur tak apa. Kau tak Ramo kenyang macam mana di panas. I wish that this club can carry on for many more years and our brotherhood and bonding among brothers getting stronger, and we can do different event and rides in the future as well. And hopefully we can venture more chapters elsewhere as well, in the country and outside the country. Bila kau faham how hard to earn your vest and patch, then you will appreciate your vest, you appreciate your colours, you will appreciate the brotherhood. Satu, dua, tiga. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari pertama our Sedarah Ride to Phuket Bike Week. Hari ini adalah hari yang amat penting kerana ride kali ini adalah our 17th anniversary. Kenapa kita singgah petrol station Caltex ni?
Sedangkan kita dah tahu petrol station Caltex ni dah tutup sebab ini memang port kita, lalu tiap kali kita lalu ikut Wang Kelian, kita akan singgah. Dan kita ada banyak gambar kat petrol station ni. Dan walaupun petrol station ni tutup, kita tetap singgah untuk kita simpan memori macam mana kau tengah buat ni. Ini memang klasik petrol station. Tengok tayar dia. Mana ada orang buat tayar macam ni dah? Mana ada orang buat tayar macam ni? Petrol station macam ni? Dia kat sini hanya siapa yang dah main motor lama dan siapa yang biasa lalu Wang Kelian pasti singgah, sebab this is the last petrol station dalam Malaysia sebelum kita cross border. Cuma hari ni dah tutup. Kita doakan agar petrol station ni buka sebab there is a lot of memory. Dan yang penting, sedara, it's our 17th anniversary ride dengan all my sedara members. ชีวิตบนโลกใบนี้รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนออกสัญจรเข้าสู่ดินแดนที่ราบสูงคนหลากหลายชาติพันธุ์มารวมกันบนเกาะแห่งนี้ลุกขึ้นยาวเด้อลาออกมามวนนำกันมารวมสร้างสรรค์เสพเสียงดนตรีอุดมการณ์เสรีเรกเกซาWe are Rasta chill till I die ลุกขึ้นยาวเด้อลาออกมามวนนำกันมารวมสร้างสรรค์เสพเสียงดนตรีอุดมการณ์เสรีเรกเกซา We are Rasta chill till I die One thing buat sedara ni, it started sebagai sebuah kelab yang friendship. Lepak-lepak keluar untuk cafe ride apa semua, kan, dekat Phuket dan sebagainya. Dan akhir ni kita grow. บนพื้นดินเขียวขจีมิตรไมตรีมากมายเหล่าสหายสาย Sekarang ni sedara ada dekat lebih kurang 5 country. Kita ada di Cambodia, Thailand, Malaysia, US. Kita ada kat 5. And future country yang kita dah ada sedang dalam proses pemantapan ataupun proses untuk penubuhan, Singapore. Kalau jadi tahun ni, that means kita ada 6 country. And kita ada 12 chapter, iaitu bermula pada Johor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor. Di Cambodia kita ada 3 chapter, Osmat, Phnom Penh, Siem Reap. Kita ada di US, kita ada di Thailand, ada di Yala, kita ada di Surin, dan kita ada di Saudi, di Jeddah. Jadi kita ada lebih kurang 12 chapter di seluruh negara. Kalau nak kata kita ASEAN tak boleh, sebab kita ada di US dan juga ada di Saudi. Jadi macam nak kata ASEAN. That's why pada AGM lepas, kita upgrade our sedara ni daripada mother chapter, we upgrade to become an international chapter. So di kalangan mother chapter sekarang ni ada lebih kurang 30 lebih. We have closed down the membership. That means the senior duduk kat situ sebagai sedara international ataupun mother chapter. Tapi we grow through our state chapter, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, and I lupa tadi di Sarawak. Jadi boy jangan marah, aku sebut Sarawak. Jadi kita grow melalui our sub chapter ataupun our state chapter. We have grown. ยาวเด้อลาออกมามวนนำกันมารวมสร้างสรรค์เสพเสียงดนตรีอุดมการณ์เสรีเรกเกซา We are Rasta briefing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang tepat pukul 5.54 pagi. Kita akan mulakan briefing pagi dengan RC, berkumpul dan kita akan bertolak ke Phuket. 4 hours ride. So see you in Phuket. Selamat pagi. Lagi breakfast dekat roti canai kat depan. So kita power up diri kita dulu untuk ke Phuket today. 300 kilo guys. Pertama, saya nak ucap tahniah atas our ride yesterday. As a group ride, kita kena ride in a formation. This is our official MC ride. So, kalau boleh hari ni kita pastikan we have a very good formation. Jangan ada putus-putus, dan hari ni saya minta Nizam jangan bawa terlampau laju, kita maintain formation. Perjalanan kita hari ni, kalau kata ikut schedule, kalau tak ada putus-putus, tak ada apa, lebih kurang 4 ke 5 jam. Our ride from here up to Patong. Bila kita ride as an MC, semua kena follow road captain. Sebab kalau kita tak reti ikut law, tak reti ikut formation of MC, ini satu perkara sukar. Sebab this is our anniversary ride. Anniversary ride is our, nak tunjuk pada MC lain how we ride as a team, how we ride as a family, how we ride tight to go to our destination. So jangan ada shortcut dah. Okay, hari ni second day our ride to Phuket. Kita nak sampai ke Patong, kita nak sampai ride. Dan Nizam, kalau boleh kita jangan ikut Bukit Tajam tu, ikut jauh sikit. Kita ikut pusing sebab saya rasa ada setengah you all tak pernah lagi pergi Phuket. Kita ambil jalan yang lalu laut, tak ikut bukit. Bukit tu bila kita balik kita lalu bukit. So hari ni saya minta semua we ride in a good formation. Kita ride satu formation yang ngam, dan kita pastikan a tight formation. Dekat PTT kali ni kita break only for 30 minutes maximum. Kat PTT tu kau nak makan ke Amazon Coffee ke apa, tapi 30 minutes. Sebab kali ni kalau kita miss 30 minit, kita sampai lambat dekat Phuket. Sampai Phuket, kita akan terus pergi ke kita punya marketplace. Marketplace ni tempat yang memang sedara punya, orang cakap, acara tahunan di mana semua prospek kena beli ikan ke apa semua, bawa naik atas, masak untuk kita makan ramai-ramai. Dan Zam, tolong bagi tahu pada kawan-kawan yang dah sampai Phuket, please be at the market at 1:30 to 1 o'clock. Kau apa sampai lebih kurang tu? 1:30 to 2 dekat kata untuk kita lunch together dekat Phuket. Siapa sweeper? Sweeper kena maintain push sebab kalau sweeper tak maintain push, tengah punya marshal nak jaga depan belakang susah. Kecuali aku tak putus, aku jadi marshal macam semalam. Sebab semalam bila aku tarik-tarik baru dia tight formation balik. Kalau tak dia lompong. Okey. Dan sebelum kita ride, saya rasa semalam ada yang dah massage, ada yang tak massage, ada yang tak dapat air lemon, ada yang ni. Jadi kita minta Daniel buat kita uruskan urat sikit. Kita jangan buat ni. Kita exercise sikit-sikit sebelum kita ride. Daniel tunjuk macam mana. Dia sekarang ni nak suruh dia rengar-rengar urat. Bob, ini pun dah malam. Belum apa-apa dah tak rengar kepala. Semua tengok Bob Okay. Alright, dan tangan kita ke depan dulu. And then ke belakang. Alright, sekarang pinggang, pegang pinggang ke depan. Macam ni. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Sedara Phuket
Selangor ni sebenarnya penubuhan dia dah lama sebab dia di antara sedarah yang daripada awal. Sebenarnya penubuhan dia sekitar setahun selepas sedarah, sebab sedarah sebelum ni adalah sedarah Subang. So dia convertkan sedarah Selangor ni sebagai mother chapter. So mother chapter ni dia masih lagi di bawah pemerintahan Datuk Sulaiman. So Datuk Sulaiman sendiri pun sebelum ni menjadi presiden pada peringkat awal dan diteruskan oleh Datuk Carlos. Dan setelah Datuk Carlos diberikan kepada Datuk Arman Azhar, dan selepas Arman Azhar baru diserahkan kepada kami lah untuk menjaga Selangor ni, iaitu pada 2 bulan Mei 2025. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak apa. Bertahan kuat apa, belum ada artinya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Mimpi di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Menteri kerusuhan lagi, airport perang nuklir lagi. Jadi Day one bila kita ride dengan ada ujian salah satu motor, dia punya fuel tank ataupun dia punya oil tank tu tutup tak apa rapat, tercabut. Asyik baik kena kaki tak kena muka. Kalau kena kaki masih lagi handsome. Kalau kena muka dah hilang seorang yang handsome dalam sejarah ni. Yang itu bandar lagi tak boleh. Tapi nak tagih tadi. Aku suka tukar episode baru. Kita sama-sama berdoa semoga motor kita segera sembuh. Amin. Yang pakai bantuan Tuhan ada mekanik, ada ini sedarah. Buat top sikit. Steady. Weh, ini Arab salah modify. Arab salah modify. Nampak tu kikir tepi. Dia letak minyak lain tu. Minyak mana? Minyak dap. Nah, kain mah. Dan dalam perjalanan ni, journey tu kita tunjuk satu semangat. Bila motor rosak, no man left behind. All of us stop and we solve the bike problem. Wika. Kata macam Wika. Wika yang mahal. Kalau ngomong belum. Telinga sikit. If our brother behind, motor rosak, semua lepak, settlekan semua problem, dah settle, kita ride balik. Kita janji kita semua pergi sekali, sampai sekali, tak ada tinggal kawan. That's what brotherhood is all about. Mimpi esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui. Kita jalan, dah sampai, tak silap, dah sampai Thailand, dah cross Hat Nyai dan so on. Dekat nak terang, lagi sekali motor tu rosak. Bila rosak, all of us duduk, kita repair dekat PTT. Sampai dah settle, we start ride back. Nasib baik tak keluar minyak. Tak, jalan sempit, suruh dia jalan pendek. Tak boleh cik. Kena muka. Kena muka handsome, nyambung. Kena muka dia, tak apa, jangan muka dia. Juga kan? Ada alasan. Ni dia duduk ni peha ni. Dia takut bagian bawah, atas dia tak tahu. Ini kuat ni kuat. Sampai. Dah jom okey ni. Ada ni tak, ada penutup, ada kain lebih, kita sarung kabel tie. Tak ni, untuk tak terpecik kat muka kau apa-apa dia ni. Aku ambil kabel tie kasar. Tak apa, kat kabel baru dah kat ni. Kalau fikir kemudian, kosong kan? Ni lagi besar. Lagi panjang. Dia memang suka banyak-banyak. Ini memang kuat. Tengok badan dia. Tengok badan ni. Ni macam ni. Siapa perjalanan ada cerita je kali ni Oh betul. Tu kata. Kata. Ini gigit pakai kaki. Kuat kat sini lah. Tengok saya lock. Kan ni macam ni tu. Dah lari tadi, dah longgar ni. Dia patutnya dekat sini. Tapi dia dekat sini, nampak? Jadi nanti saya sampai sana sengaja ejar balik, PTT dekat sini balik.
Sebab dia berpusing. Tapi Motor kita- laju. Aku datang kena motor laju. Saya terima rasa. Okay, selamat. Berulah sebuah cerita di zaman dulu kala. Mudahnya, sederhana kehidupan mereka yang setiasa dan gembira. Nampak duka waktu berada mewarna pun belaka. Meresap pikiran dan jiwa berubah semua jadi sombong serta alfa. Semua inginkan kuasa rebut dengan sekitar yang lemah jadi hamba. Berpecah antara mereka, musnah dihembus bawana. Begitulah kisah hidup dari zaman ke zaman. Bawana menghembus akan hati insan. Jika musnah dihembus bawana, keinginan menghancur manusia. Dia punya plug. Sebab nanti kau jalan, sebelah dia bunyi, sebelah tak jalan. Kan? Betul. Ini kunci rapat tak rapat? Kau sana. Dia ada side. Rapat tak rapat? Dia je. Ini yang ni tak rapat. Nampak? Dia dekat siapa dia tak. Dia boleh jalan lagi. Dia punya plug tak fire. Plug. Dia buka. Tak hidup boleh dah. Tak, dia boleh hidup tapi tak. Tak cukup power. Phuket by week. Yeah. Enjoy the fun. Enjoy the weather. Okay. See you in Phuket. I'll see you in Phuket, huh? โอเคทางด่านมาเลเซียเฮ้ยโอเคทางด่านชาติที่ Thailand good โอเคทีมไทยแลนด์กูดนะ Thailand good อ๋อวันนี้กูดโอเคไทยแลนด์ very good วันนี้กูดอ่ะ Tomorrow Songkran. yeah โอเคอันนี้ tomorrow Tomorrow Songkran. yeah โอเคปาตองนะ Patong. กูดูปาตอง Water Festival. yeah ดูfestival สงกรานต์ปาตอง Tomorrow. yeah โอ้ย When those kids come marching in, oh, when those kids Oh, ni dekat Phuket Gateway. So dekat ni biasanya kalau orang nak masuk ke Phuket, dia akan stop kat sini dulu, ambil gambar-gambar, minum-minum, baru kita pergi ke Patong ni. Okay. marching in. Oh, when those boots begins to shine. Oh, when those boots begins to shine. I wanna
Habis dia kita punya rutin makan dan dia orang belanja kita makan, kita balik hotel, kita mandi-mandi and kita mula our journey for our Sedarah anniversary dinner. Banyak yang tanya, ada yang di kalangan members pun kata kenapa kali ni tak makan dekat hotel yang kita duduk? Kenapa kita kena naik van? Kenapa kita kena lalui jam ketika tengah songkran? Kenapa nak sampai JT? Kenapa nak kena naik bot makan atas kelong? Dia kenapa menyusahkan? Tetapi saya nyatakan benda ni semua kita pre-plan. Saya berbincang dengan Selangor chapter, dengan Azli, dengan Najib, dengan the committee yang menjadi penganjur kali ni. Saya cakap kita kali ni kita jangan buat anniversary yang selesa. Kita buat satu anniversary dinner yang to be remembered. Tapi kita jangan beritahu members apa kita nak buat. Jadi bila sampai kat Kelong, tempat pula dia tak nampak, orang cakap luxury. Dia nampak satu tempat yang santai, yang ada patina dengan bau laut dan sebagainya. Kerana saya bagi tahu dia orang, dan trip itu, perjalanan daripada hotel ke tempat Kelong itu, saya bagi tahu dia orang, that is a journey to test our brotherhood spirit. Dalam keadaan panas, dalam keadaan jam, naik bot, menyusahkan pergi ke tempat yang tak luxury, tetapi satu tempat yang ada makanan yang sedap, makanan seafood yang sedap di atas Kelong. Jadi ini the journey yang kita raikan. The 17th anniversary ini kita tak buat dekat hotel 5 star, tetapi kita buat di satu tempat yang menandakan bagaimana susah senangnya Sedarah ini untuk capai ke 17 tahun. Okay, first saya akan panggil Presiden Selangor Chapter untuk for 17th anniversary. Before that, saya nak cakap congratulations Sedarah. This is our 17th anniversary Phuket. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan well done to Sedarah Selangor kerana pada malam ini adalah malam yang pertama saya naik bot. Dia lain macam dia punya game Selangor ni. Pres ni yang saya tahu dia memang bab jaga anak buah nombor satu. Betul. Itu cerita saya percaya. This time around panas dia lain macam lah kan bila ride kan. So kadang-kadang terfikir juga dah bertahun ride pergi Phuket ni kan, panas ni nak kena pergi Phuket lagi ke kan. So tapi kita fikir memang kita punya tradition lah tu, kita punya tradition to be to celebrate our anniversary in Phuket. So kita tanamkan kita punya azam lah untuk sampai ke sini dengan selamat and celebrate with our brothers lah. And for us, we always support Sedarah MC. We flying the colours. We give a good name to Sedarah. Yeah, so our boys to be proud to wear this vest. And to wear this vest, you need to earn it lah. And congratulations to all you guys. This is our celebration. This is our anniversary. Hari ni the design of the shirt, our anniversary shirt, nampak patina sebab dah 17 tahun pusing belakang. Sebab tu design dia pun patina, tempat makan pun. Saya bagi tahu pada dia orang, cari tempat yang menyusahkan kita untuk tunjukkan semangat brotherhood untuk kita celebrate our 17th anniversary ride. So kita dengan perut lapar, dengan van dah sampai tak naik, kena marah, naik van jam, sampai-sampai nak kena naik bot
Yang nak bodek tergolek sampai-sampai bergoyang. Tapi akhirnya why we come here is to celebrate the brotherhood of Sedara MC. Bagi tepukan semua. Tadi bila time kita jumpa banyak MC termasuk Independent cakap, Tok, congratulations. Hari ni kita lihat satu MC daripada Malaysia yang right, proper right. Bukan setakat Independent, I rasa ada few MC tegur kita cakap beautiful right. Jadi I nak cakap tahniah sebab within grace period of 2-3 years ni kita dah nampak banyak perubahan. Di mana I dah bagi tahu Sedara ni tak mati. We are still in the scene. Sedara MC akan ada on by week iaitu Gempa Bumi yang akan kita pilih lokasi tidak lama lagi. So hari ni kita akan serahkan the Velo Honor of Crest kepada semua yang dah cross 10 years. Dan saya dah bagi tahu kepada kawan-kawan, jangan ada reaction, jangan ada restriction di kalangan mana-mana prospek yang nak bergaul. Sebab kalau kata kita ada restriction towards our prospect, apa kita nak tunjuk pada prospek kita? What we going to show to the prospect? We are talking about brotherhood, tapi kita ada reaction dan kita ada restriction for them to sit down and mingle around with all the brothers. Jadi kalau we want the club to grow, no restriction untuk duduk dengan mana-mana senior members. Sebab kita sebagai senior, kita kena ajar our junior and our prospect what the true meaning of brotherhood all about. Betul? Betul tak betul? Tak dengar lah, kalau tak betul memang tak brotherhood. Betul tak betul? Aku nak sampai goyang ni. Betul tak betul? Betul tak betul? Sebab tu nak bagi tahu. Dan selain daripada tu, anugerah juara di antara juara. Juara di antara juara ni adalah Piala Pusingan GTB, Geng Takut Bini. Assalamualaikum. Sedara MC Geng sayang ini. GSB. Bukan. GTB. Geng Takut Bini of the year 2014. Siapa pegang paling lama? Paling lama? Yang paling lama pegang Saya. Kojek. Piala ni last dimenangi oleh BOA kita, Saudara Kojek. Daripada 2014 sampailah 2026, dia pemegang 12 lebih tahun. Tetapi tahun ini kita kata Piala Pusingan ni perlu kita bawa. So saya rasa cukup lah 12 tahun saya pegang. Hasilnya 12 tahun saya pegang, suka dan duka macam-macam. So tiba masa kita jadikan Piala Pusingan. Tapi apa-apa pun, semua ketentuan ilahi. Okey, so minta yang para ibu pun jangan marah ya. Just untuk selingan saja. Kau nak suruh ibu-ibu balik berdarat dulu sebenarnya. So dengan ni saya serahkan balik piala ni kepada Sedara MC, kepada Presiden, dan kita akan buat pencalonan semula malam ni. Dan pencalonan โอ้ยพี่ชายเอ้ยจังมานั่นพี่ชายเอ้ยจังมานำสนอมีทางสั่นหันมาแล้วข้าเจ้าทั้งหลวงลำดอกของนั้นยังบ่แล้วกันเลยเห็นจนมาคันเดียว Dan paling kelakar, undian sebulat suara dimenangi oleh Saudara Azli. Presiden Selangor menang GTB, mana dia pecah ruyung tu. Selepas 12 tahun dipecah ruyung, dia menang orang kedua. Bila kita fikir kenapa dia menang, baru kita ingat ia inheritance. Azli ni anak didik Kojek. Jadi bila anak didik Kojek, dia tentulah anak didik dia menang. Jadi sebab itu piala juara antara juara ni telah disandang oleh Azli, dan kita haraplah dia pegang 12 tahun daripada sekarang sampai bila-bila. Tahniah, tahniah! Tahniah! Lihatlah dunia, lihatlah dunia. Apa aku lagi nak Dan ketika itu kita dengar tiga-tiga prospek menyatakan kenapa mereka minat nak join Sedarah, dan ditanya oleh semua members. Alhamdulillah ketiga-tiga mereka, Saudara Zul, Saudara Daniel, Saudara Aidil, telah mendapat sokongan yang tidak berbelah bagi daripada semua members untuk menjadi full patch member. Welcome to Sedara Familia. Wow, benar.
Oh, handsome. Okay. Kulit buaya. Oh, lihat Kita hadiahkan puisi tadi pada semua kawan-kawan ibu yang selama hari ini berkorban menjadi tulang belakang pada sang suami. Dan juga mendidik serta membesarkan anak-anak dengan harmoni. Tak, cakap you sedara memang sayang bini you. Nampak tu. Warisan seni bangsa yang terulung di jurang dek hayunan tangan, setulus, sesuci, keikhlasan hati daripada hayunan buayan seorang wanita. Oh, patutlah cair. Oh. Dengan sepenuh jiwa dan raga atas pengorbanan yang tidak kira waktu, masa dan ketika. Patut tu jatuh cinta lu Namun dari itu, wahai pecinta wanita, tenangkan dan ulungkanlah akan martabat seorang wanita yang terpercik akan ketandusan hati yang kabur, lagi tercalar akan membina kembali seni, jiwa, budaya bangsamu sendiri. Dalam sejarah familia. Okay. Thank you. Assalamualaikum kepada semua bikers Malaysia yang datang ke Phuket Bike Week pada tahun 2026 tahun ini.
Saya ucapkan selamat datang, tahniah dan selamat anniversary kepada kumpulan MC Sedara Malaysia. Assalamualaikum, saya Aziz daripada Petronas Pintar. Okey, nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 kepada Sedara MC. Semoga sentiasa ride all the way. We come to Phuket for our 17th anniversary this year. And we've already been here for the past 17 years. We supporting Phuket Bike Week. But now, end of the year, you must come and ride to Malaysia for our Gempa Bumi Bike Festival on 30 to 31st of August. Okay. My friend, you also must come. Then we go to Wahid. Saya juga nak ambil kesempatan ni untuk kita, sebab Selangor ni kita yang in charge untuk 17 tahun anniversary kali ni di Phuket, di mana kita organize semua ni. So far alhamdulillah, dan kita pun nak ambil kesempatan ni nak mengucapkan terima kasih kepada all saudara members yang telah bersama-sama menjayakan event ni dengan cemerlang dan jayanya. Kita ke West Coast, kemudian ke Ali Phuket. So agak-agak cuaca indah tengok. So kita akan ride lebih kurang dalam dia 30 km, tapi not sure berapa lama tengok pada traffic kan. So hopefully traffic okey lah, because ramai yang biker-biker dah balik lah ke Malaysia dan tempat-tempat dia orang kan. So itu saja, Sedara forever, forever Sedara. This is Zack Blues, brother. The president of N9 chapter. Okay, N9 chapter.
angin, tak ada apa dia just. Ha. Tak ada angin, tak ada apa. Aku rasa. Tak ada langsung beli. Tak ada benda. Ada. Nak kata gua hayal pun tak. Kau tak tekan kan? Tak ada. Dekat bam. Dia tiba tutup dia. Ha, tunggu. Dia lepas ni bam ke sebelum? Kalau ni seret tu sebelum tu. Sebelum kan? Sebelum dia lepas tu. Uish. Tak apa, saya teringat nyonya tadi bro. Ha, ni tongkat sebab. Dia dari sini. Kalau ni dapat apa dia berik dekat situ. Cin, ni sini. Cin. Very slippery. Slippery. And then when break, point in the rear, the bike Because from here, he slide here. Minyak apa tu? I worry, you know. Because I am the leader, come. No problem, no And problem. in the convoy have the accident, I not feel worry, you know. Kezek, bukan salah lu minyak bro. Minyak. Dia jatuh sebelum bam. Sebab lu punya tongkat tu slide sebelum bam. Tak, dia punya ni yang sangkut. Tak, memang dia depan, dia tiba-tiba depan. Slide licin. Cepet tak laju. Nak boleh ride ke nak tunggu something sama dia nak balik? Ada? Tak, nanti ada towing datang. Bagi tahu. Dia datang lah. On the way dah bagi tahu lah. Patut dia bawa seorang. Drink first, eh? Thank you. Hari ni hari keempat ride Sedara MC ke Phuket Bike Week. Kenapa kita hadir ke West Coast ni? Kerana ini adalah Museum Phuket. Siapa yang faham tentang Phuket Bike Week, di sini adalah tempat Museum Phuket untuk kita lihat sejarah Phuket Bike Week. Dan owner dia adalah Haji Sumon, salah seorang founder kepada Phuket Bike Week. Dan tahun ini merupakan tahun ke-30 Phuket Bike Week. Dan saya dimaklumkan ini tahun terakhir beliau untuk menguruskan Phuket Bike Week. Sebelum tahun depan ada orang baru yang akan terus buat Phuket Bike Week. Tapi where are we? We are dekat West Coast, tempat Haji Sumon. The most important thing we come here just to see you. Oh man, then thank you. And then what can I do for you? He asked, who is Sumon? I said, The young boy. Spark Park. ya. Buat dia. Minyak Thailand, kopi rendah. Oh, this one iri kan? Itu ni tinggal proses ini boleh track dalam software ni. Malam dia buat dari Indian ni sawah padi ni. This one okay, firing good. Haji Sumon bagi tahu selepas 30 tahun, this is his final Phuket Bike Week untuk dia anjurkan. Dan dia kata dia is very happy to see Sedara again, and because Sedara been supporting Phuket Bike Week ni every year since 2009 until now. Ketika tunggu motor nak repair, lepak punya lepak, I rasa you all the footage tu.
I jalan kat belakang, I terjumpa satu hand painting logo Phuket Bike Week 2009. A very historical for Sedara and very historical for Phuket Bike Week. Dan tadi saya pergi duduk belakang tu, dalam store tu, godik. Ini dia, logo Phuket Bike Week 2009. Dan inilah sebenarnya tahun yang kita dilahirkan. Jadi it's a very meaningful lah trip kali ni. Tiba tak ada drafter. Dan bila saya dapat gambar tu, saya pergi jumpa Sumon, saya tanya, brother, can I have this picture? Dia kata, this is the last picture I have, but no worry brother, I give to you to show that this is a brotherhood all about. From Phuket to So apapun, saya doakan yang terbaik untuk saudara MC. Saya doa yang terbaik kepada semua kawan-kawan, kepada semua presiden yang datang untuk ride ke 70th anniversary. Thank you very much kepada semua member yang telah tunjuk komitmen. Thank you very much kepada semua yang hadir. Thank you very much. And from the bottom of my heart, I love you all. Let's grow together. Let's build saudara MC. We are proud to fly the colours, and we look forward for the future excitement together with the other MC, with international, with Johor, Selangor, N9 dan yang lain-lain. Anniversary 17 ke 17 ni, I wish all good luck and successful on business wherever you are. Untuk pengetahuan semua, kami adalah third generation this year yang sentiasa membawa sedarah kepada satu arah tujuan yang sama, iaitu My Brother Blood is Mine. Kami mengucapkan syukur dan berharap untuk yang akan datang kita akan pergi lebih jauh dengan keluarga yang lebih besar. Semoga ikatan persahabatan kita kekal lah sampai bila-bila, insyaAllah. Congrats kepada saudara dah berumur 17 tahun. Ni anniversary kira ride yang paling best lah. Dan saya sebagai road captain mengucapkan semoga sedarah ni dan member-member baru akan membanggakan brand sedarah ni. Terima kasih kepada sedarah Selangor Chapter kerana tahun ni berjaya menjayakan program dengan baik dan sukses. Assalamualaikum. Saya Najib, dengan setulus hati sedarah Selangor, saya sebagai VP, setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah diucapkan sempena anniversary sedarah. Perjalanan ini bukan sekadar ride tetapi simbol brotherhood, kesetiaan dan semangat sedarah yang tak pernah pudar. InsyaAllah kita semua akan bonding together lah akan datang ni. Harap benda ni akan berkekalan dan berterusan. Setiap tahun kita akan kembali ke Phuket ni untuk celebrate kita punya anniversary. Saya harap lebih ramai lagi yang dapat join untuk riding. So supaya kita punya community untuk riding tu lebih kuat. Dan pesanan terakhir saya, respect by law dan juga respect by the members. Selamat ulang tahun ke-17 untuk anniversary sedarah. Mungkin 17 anniversary untuk sedarah tapi pertama kali untuk kami lah. Dan untuk bikers di luar sana, come on guys, kita ride together. Apa tu, as one colours brothers, motorcycle dua roda. That is a great journey. Apapun, thank you very much to all. I hope you all enjoy our video yang kita shoot daripada day 1, day 2, day 3, day 4 and day 5 ini. Kerana inilah untuk kita mendokumentasikan our journey pada tahun 2026. Then tomorrow we're gonna push off from Hat Yai and back to KL. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara forever, forever sedara. Thank you for watching the documentary. Peace.